Hai, saya Nurul dan anda sedang menyaksikan Lensa KPWKM. Hari ini saya berada di PLPP Bangi, sebuah institusi yang memperkasa komuniti orang kurang upaya melalui latihan kemahiran dan pelbagai perkhidmatan sokongan. Menariknya, PLPP Bangi turut menawarkan alat prostetik dan ototik pada harga yang berpatutan bagi mereka yang memerlukan. Jom kita lihat dengan lebih dekat apa yang menarik lagi. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi, selamat datang. Kalau kerana sudi datang ke unit prostetik dan ototik, sila ikut saya. Okey, Tuan cuba explain sikit lah apa yang ada atas meja ni. Okey lah. Okey, pertama tu kita ada sampel negatif kas untuk bawah lutut. Lepas tu negatif kas untuk atas lutut. Jadi untuk klien pertama yang daftar tu, kita akan buat pendaftaran, lepas ni kita akan buat pengukuran. Selepas dapat pengukuran negatif kas ni nanti kita akan teruskan kepada proses pembentukan mold daripada positif kas kepada pembentukan mold. Melalui mold ni nanti barulah kita akan jadikan soket untuk alat tiruan. Ini untuk contoh bawah lutut lah. Tapi kalau yang ini adalah untuk yang atas lutut. Atas lutut ni kita akan pakai acuan brim. Untuk acuan kita tak pakai casting hand, tapi dalam kes-kes tertentu pun kita akan pakai casting hand jugalah. Jadi ini contoh dia. Melalui acuan ni nanti kita akan buat mold. Lepas tu kita akan wrapping untuk dapatkan soket untuk atas lutut. Proses penghasilan mold dimulakan dengan menyediakan bancuan plaster of Paris ataupun POP powder. Air dan serbuk POP dicampurkan mengikut sukatan yang sesuai sebelum dituangkan ke dalam negatif kas bagi menghasilkan model positif sebagai asas pembentukan kaki palsu. Seterusnya, rod kayu yang telah disapu minyak diletakkan di bahagian tengah sebelum acuan ditutup. Selepas plaster mengeras, positif mold dikeluarkan dengan berhati-hati. Maklumat ukuran kemudian disemak sebelum mold diukur bagi memastikan setiap ukuran tepat dan bersesuaian sebelum proses seterusnya. Pada peringkat rektifikasi, mold dikikis dan dibentuk semula bagi menyesuaikan bentuknya dengan anatomi pengguna. Proses ini penting untuk memastikan soket kaki palsu lebih selesa dan berfungsi dengan baik. Sebagai langkah akhir, mold dikemaskan dengan melicinkan keseluruhan permukaannya. Kemasan yang teliti memastikan model sedia digunakan untuk proses pembentukan soket kaki palsu. Okey, ini contoh mold dia. Lepas tu kita akan buat proses pilat. Ini untuk yang contoh bawah lutut lah. Okey, selepas kita buat pilat ni nanti kita akan buat draping. Draping ni maksudnya kita akan nak jadikan hasil macam tu. Jadi inilah contoh dia. Selepas dah dapatkan yang soket ni, yang pilat ni adalah yang ini. Lembut. Kita akan pecah lah. Mold tu kita akan pecah, kita akan dapatkan yang ini. Ini yang kita akan pakai soket untuk bawah lutut. Ya betul. Yang lepas tu pemasangan komponen dan buat foam cover. Ini contoh dia lah. Yang ini adalah contoh untuk atas lutut. Yang atas lutut ni memang dia tak pakai pilat. Memang sebab dia peha di daging banyak, jadi dia lembut. Kalau macam bawah lutut, kalau bawah lutut ni dia ada tulang fibula hip sini, tibia end dia kan. Itu yang sensitif tu. Ada juga satu teknik lagi tu, kalau dia tak pakai pilat, dia akan pakai silikon liner. Silikon liner yang ada shutter lock. Dia silikon tu. Dia lagi, orang kata lagi high end lah. Sebab dia pakai silikon, lepas tu ujung silikon tu ada pin, dan dalam soket ni nanti dia ada housing pin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Badrul Hisham bin Abdul Jari, merupakan ketua unit di unit prostetik dan ototik PLPP Bangi. Dalam masa yang sama, saya adalah tenaga pengajar kepada pelajar-pelajar OKU yang mengerti kursus prostetik dan ototik di PLPP Bangi ini. Kita akan mengajar dan memperkenalkan beberapa modul, iaitu pertama tu untuk melahirkan juruteknik prostetik dan ototik, kita akan membuat bancuhan mold. Kemudian kita akan membuat pembangunan soket. Kemudian kita akan pemilihan komponen dan pemasangan komponen. Kemudian kita akan mengajar dia finishing dan pembuatan kulit. Untuk kelebihan pada produk kita, sebenarnya produk kita lebih murah sikit berbanding dengan syarikat swasta. Maksudnya kualiti tu hampir sama dan harganya lebih murah
Dan daripada segi perkhidmatan selepas jualan, kita akan juga beri yang terbaik kepada klien-klien jabatan kita lah. Dengan wujudnya bengkel ini melalui bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita dapat melahirkan pekerja-pekerja OKU, juruteknik prostetik ortotik yang berkebolehan untuk bekerja di syarikat swasta mengikut keupayaan fizikal yang mereka miliki. Buat masa ini boleh dikatakan pelajar-pelajar di unit prostetik ortotik telah ditempatkan bekerja di syarikat-syarikat swasta dalam bidang-bidang berkenaan. Nama saya Muhammad Syarafi bin Rahimullah. Saya merupakan alumni prostetik ortotik di PIPP. Semua yang dipelajari di sini semuanya sangat baguslah. Daripada segi tenaga pengajar, semua teknik-teknik yang diorang ajar sangat bergunalah untuk pekerjaan saya ni. Saya pelajar PIPP dan saya diterima bekerja di sebuah company swasta. Pihak swasta akan mengambil pelajar PIPP sebab kita dah ada basic. Dan bila ada basic, diorang akan daripada situ diorang akan jimatlah kos masa dan material. Jadi itulah sedikit perkongsian tentang kursus prostetik dan ortotik yang ada di PIPP Bangi. Di sini, KPWKM komited untuk melahirkan individu yang berkemahiran, berkeyakinan dan bersedia untuk ke alam pekerjaan. Saya Nurul dan jangan lupa follow, like dan share semua social media rasmi KPWKM. Apa lagi perkhidmatan KPWKM yang anda nak tahu? Nyatakan di ruangan komen. Teruskan bersama kami dalam lensa KPWKM. Jumpa lagi.